Okay, bismillah, track recap FCPO 4 Jun. Kita nampak ada downtrend kat sini, so saya try untuk short, cuma dia terus junam. So terlepas beberapa tick dan saya set limit order lah. So pukul 3 petang dia fill, dan pukul 4.40 petang nampak macam dia teruskan trend, nampak nice. Tapi pukul 5.45 kita close dulu dan kita sambung malam. Okay, malam kita re-entry balik. Kita tengok dia masih hold above resistance line, above support. Kita try untuk bawa ke esok pagi lah. Okay, ini pukul 10 suku. Nampak macam ada high volume yang very abnormal with lower tail. Sesi malam pula tu kan, so kena careful lah. Tapi saya buat decision untuk hold lah, selagi mana tak ada pushing buyer lah. So buyer pun tak strong, saya hold untuk kita tengok esok pagi. Okay, esok pagi pukul 11 pagi kat sini dia dah rebound dengan kuat, pullback and strong rebound. Kita tengok opening tu dia bagi long upper gap. Kita set kita punya trailing kat situ untuk secure kita punya profit. Pukul 2.30 petang nampak macam dia gap down lagi. Saya naikkan trailing lagi. Kalau break trailing kita boleh exit terus lah. So saya letak trailing dekat gap lah. So bila dia fill gap kita terus keluar. Dan kat sini high volume demonetization. Kita tengok pukul 2.30 tu volume lagi tinggi daripada pukul 10.30. So nampak pun ini pun macam sign juga lah. Biasanya pagi lagi tinggi. Dan kalau kita tengok sebelum-sebelum tu banyak volume hijau. So candle hijau nampak buyer tengah masuk kan. Okay, kat sini macam dah tak cantik, dah break. Saya masih ragu-ragu adakah nak fulfill gap ataupun exit je terus, dan saya terus exit lah kat sini. Okay, post analysis lepas kita exit dekat sini, nampak dia rebound kejap sebelum dia sideways dan gap up lah opening esoknya. So nice trade. Kita berjaya keluar kat sini lah. Kita dah nampak sign, nampak kat sini kan ada buyer datang, volume pun high. Kita exit terus lah on weakness sebelum dia bermain-main kat sini dengan lama dan hilang balik kita profit kat sini kan. So nice lesson. So kalau macam ada rules untuk keluar, kita keluar, jangan ikut emosi. Walaupun kat sini nampak macam dah makan banyak daripada dia gap down, lepas tu kena balik kat sini kan. So dalam 20 tick hilang, tapi tak apa, biar dia pull back sikit, kita exit daripada nampak strong buyer kat sini kan. 40 tick lagi rugi, wallahualam.